Korang nak buat apa kat rumah dia? Kat rumah Sofia? Main, nak solat. Okay, so kita nak dekat sampai dah. Dekat rumah Sofia ni, dia dekat area Pulim High Tech lah. So kalau boleh nampak, kita nak dekat sampai dah lah rumah dia. Jadi kita tunjuk rumah dia. Dekat mana? Orang ada bawa apa-apa ke? Adik? Wafa bawa apa? Tak ada apa-apa. Kita nak sampai dah rumah Sofia. Mana rumah Sofia ni? Mana rumah Sofia ni? Ada ke Sofia kat rumah? Dia dah buka. Dia baru sekereta lah. Jom. Bimbi. Susu. Okay, lagi air. Okay, sini. Bang, tengok cerita apa? Waktu maghrib. Korang main apa? Ha? Tadi korang main apa kat atas? Ramai hari ni kat puasa dekat rumah Sofia. Meriah hari ni. Ni kami dah sampai dah ni. Abang semua dah sampai. So kita tunggu nak buka puasa saja sambil layan movie. Ada sepupu-sepupu semua ni dah berisi beling. Okay, review sikit. Menu apa? Ini menu ada Okay. Telur kurma. Lepas tu kita ada ni. Bendi. Kita ada apa? Sambal petai udang. Kita ada ayam. Pizza. Okay. Ni apa ni nama dia? Temikai. Temikai. Nasi putih. Okay. Tu apa? Mushroom soup. Sup. Okay, lagi air. Air kita ada air fanta, air putih, air orange. Okay, sini. Pizza. Ada kuih. Kek. Ada kuih. Dengan ada pizza lagi. Pizza lagi. Berapa banyak? Okay, korang nak makan apa? Mana Tikam. Korang nak makan apa sekejap lagi? So, ni kita menu nak buka puasa hari ni. Ni budak-budak semua tengah happy-happy.
sambil layan movie. Tengah menunggu untuk berbuka puasa sambil layan movie ni. Tengok budak-budak gegar pula pun nak buka puasa kak. Budak-budak gegar tengah tunggu nak buka puasa. Sambil tunggu nak buka puasa. Tengok. Semua beratur nak ambil makanan dekat makcik kantin. Mana makcik kantin? Makcik kantin. Semua tengah beratur nak ambil makanan. Tengok tu. Semua tengah beratur nak ambil makanan. Okay, semua dah ambil lauk. Semua tengah beratur nak ambil makanan. Sofia ambil apa? Abang dah ambil dah? Wafa ambil apa semua? Wafa ambil apa? Tengok. Cuba review lauk apa Wafa ambil. Ambil telur dengan ayam dengan pizza. Dengan pizza. Dah duduk kat mana ni? Sini. Ni Wafa punya makanan. Air kat situ. Ni ada lagi ni. Budak-budak ni. Adik, pegang dua tangan dik. Jangan ada dik. Semua tengah tunggu beratur nak ambil makanan. Aisyah, dua tangan dia Aisyah. Okay, tengok budak-budak semua dah ready, dah ambil makanan. Abang takkan ambil bendi je, ayam kenapa tak ambil? Lupa. Ayam, udang, kil, aki telur je. Aki telur je. Wafa pun dah ready nak buka puasa. Semua pun dah ambil makanan, dah ready. Awak makanan apa? Ada apa? Ayam, kentang. Tu je. Kenyang. Ada air. Semua dah ready. Sekarang 7.20. 10 minit lagi. Okay, so ni kita dah ambil makanan. Tadi waktu kita juga spaghetti. Meriah hari ni kat rumah Sofia. Bang, dah ready nak buka puasa? Semua dah ready nak buka puasa dah ni. Mami daripada sibling pun ada ambil juga. Ada mushroom soup, pizza pun ada. Ada variety. Macam-macam makanan ada. Okay, dah buka puasa, semua orang nak makan. Makan. Dah ada. Tadi dah ambil dah topak dah tambah dah ambil. Ayam tukang rasa. Tak ada kan? Tadi Tukang rasa. Tadi belum pergi. Sampai petang ni belum pergi. Petai. Tak masuk. Masa tu puasa lagi. Udang tak masuk lagi. Masa tu puasa lagi. Patutlah masuk batin dulu balik lah. Masa tu puasa lagi. Masa apa petang kali ya? Ni kurma. Masa tu masa masak kurma. Masa masak kurma je. Baru belum. Nak telur. Aku nak dah. Ada pasir. Boleh. Dah settle. Buka puasa. Di rumah Susah.
Okay. Best tak? Esok? Esok hari apa? Raya. Raya. Okay, terima kasih. Jangan like, comment, subscribe. Bye. Apa? Yang? Makanan. Enggak apa? Biar raya ke tu? Okay, jumpa kita di video yang akan datang. Okay, bye-bye.